Korang perasan tak? Ada sesetengah rumah sewa, bila kau masuk je, telinga kau rasa macam tersumbat. Macam ada satu tekanan udara yang berat. Dan tiba-tiba kau rasa nak marah, rasa rimas tanpa sebab. Itu sebenarnya tenaga dari penghuni lama yang tak pernah keluar. Amir ingat RM150 tu harga sewa bilik, tapi rupanya itu harga untuk dia menjaga sesuatu yang dah lama lapar dekat tingkat 13 tu. Sesuatu yang dah lama tak merasa darah manusia. Dan malam ni benda tu dah jumpa peneman baru. Aku Abos dan ini Abos Shadow Story. Kejadian ni berlaku pada tahun 2008, bertempat di sebuah flat kos rendah lama dekat satu kawasan padat di Ceras, Kuala Lumpur. Aku takkan sebut nama blok atau nama flat ni secara tepat untuk jaga privasi penduduk dekat sana. Tapi bagi korang yang tinggal area Ceras, korang mungkin boleh agak blok mana yang aku maksudkan. Masa tu flat ni dah mula nampak uzur. Lift selalu rosak, lampu koridor banyak yang mati. Hari ni aku nak bawa korang ikut kisah Amir, seorang perantau yang terjerat dalam perjanjian ghaib yang dia sendiri tak tahu. Sebelum kita mula, bayangkan korang tengah duduk sorang-sorang dan korang tengah dengar bunyi kuku yang menggaris dinding belakang katil korang. Seret, seret. Jom kita mulakan. Tahun 2008, Kuala Lumpur tengah sesak dengan orang cari kerja. Amir, budak fresh grad dari Kedah, baru sebulan kerja sebagai admin dekat satu syarikat kecil. Gaji 1,800 masa tu memang perik nak hidup dekat Ceras. Dia terdesak cari bilik sewa bawah RM200 sebab nak jimat hantar duit dekat mak. Tengah dia belek-belek iklan dekat papan kenyataan sebuah kedai makan, dia nampak iklan kecil guna kertas kuning yang dah hampir koyak. Bilik sewa RM150 area Ceras, tingkat 13. Dia terus call. Suara pakcik dekat hujung talian tu, suara dia macam orang tengah menahan sakit. Nafas dia sangkut-sangkut macam ada kahak yang pekat tu. Boleh sewa, tapi almari jati dalam bilik tu jangan sesekali kau alih. Biar je dia dekat situ. Amir masa tu fikir, alah, almari je pun, bukan aku nak buat apa pun. Dia terus setuju tanpa tengok rumah dulu, sebab harga tu memang murah gila bagi dia. Masa Amir sampai dekat flat tu, cuaca mendung gila. Langit warna kelabu pekat macam nak hujan lebat. Flat tu nampak macam bangunan yang dah dilupakan zaman. Cat dah terkopek-kopek, bau sampah dekat bawah tu pun dah cukup buat orang pening. Masa dia angkut beg ke tingkat 13 guna lift yang berbunyi krek macam nak putus kabel tu, diperasan jiran sebelah rumah dia seorang makcik tua yang matanya dah berselaput putih, tengah duduk kaku je dekat kerusi malas depan koridor tu. Makcik tu tak pandang Amir, tapi suara dia bersuara perlahan masa Amir lalu depan dia. Malam ni jangan buka lampu bilik tu, dia tak suka terang. Amir cuma angguk tawa je masa tu. Dia ingat makcik tu mungkin dah tak nampak sangat sebab faktor usia. Bila dia buka pintu rumah sewa tu, ada satu bau hamis terus menusuk hidung dia.
Bau tu macam bau kain buruk yang dibiarkan basah berbulan-bulan tu. Malam pertama, Amir tak boleh tidur. Bilik tu sejuk, tapi sejuk dia lain macam. Bukan sejuk aircon, tapi sejuk yang mencucuk sampai ke tulang. Pukul 3 pagi, bunyi tu mula. Tak. Bunyi guli jatuh dekat atas lantai. Lepas tu, bunyi orang seret perabot berat. Amir ketuk siling atas tu guna penyapu. "Woi, tidurlah. Kemas rumah apa pagi-pagi ni?" Tapi bunyi tu balas balik dari dalam bilik dia sendiri. Bunyi tu datang dari atas almari jati besar tu. Dia suluh guna lampu telefon dia. Dia nampak ada sebiji guli warna dia hitam legam tengah berpusing-pusing dekat atas almari tu. Guli tu macam ada nyawa. Dia berpusing sampailah dia jatuh tepat dekat depan kaki Amir. Amir kakulah. Guli tu warna hitam pekat, bukan macam guli kaca yang kita main masa kecil-kecil tu. Minggu kedua, Amir dah mula rasa rimas. Satu malam tu, dia balik lambat. Dia nak goreng telur dekat dapur sebab lapar sangat. Masa dia tengah pecahkan telur tu, dia dengar suara budak kecil gelak halus je dari arah bilik air. Amir pergi cek. Paip air terbuka sendiri sampai melimpah-limpah ke lantai. Cermin bilik air yang beruap tu ada kesan tapak tangan budak kecil yang hitam. Macam tangan tu kena arang. Bila dia keluar balik dekat dapur, telur yang dia tengah goreng tadi dah ada dekat atas lantai, hancur berterabur. Dan yang paling ngeri, kuali yang tadi atas dapur tu dah beralih ke penjuru dapur yang paling gelap. Amir terus lari masuk bilik, kunci pintu. Dia dengar bunyi sesuatu tengah mencakar pintu bilik dia dari luar. Almari jati tu mula keluarkan bunyi ketukan dari dalam. Amir nekat. Dia nak tahu apa benda dalam tu. Dia beranikan diri buka pintu almari tu. Kosong, tak ada baju pun, tak ada. Tapi dekat satu sudut paling bawah, dekat satu sudut lah, ada satu kain batik lama yang dibalut kemas. Bila dia buka balutan tu, ada segenggam rambut panjang manusia dan sebatang paku karat yang dililit benang merah. Masa dia pegang paku tu, satu bilik terus jadi sejuk sampai dia boleh nampak wap nafas dia sendiri. Dia dengar suara garau bisik tepat dekat belakang telinga dia. "Jangan sentuh barang aku." Amir terus campak paku tu. Dia tutup pintu almari dan selubung dalam selimut sampai pagi. Dia dengar suara orang menangis mendayu-dayu je dari dalam almari tu sepanjang malam. Satu malam, lift rosak lagi. Amir terpaksa naik tangga. Dia daki tangga 1, tangga 2, sampailah dia nampak nombor 12 dekat dinding tu. Dia naik lagi satu tingkat, tapi pelik. Dia nampak nombor 12 lagi. Dia naik lagi satu tingkat, masih tingkat 12. Masa tu dia dah mula rasa panik. Jantung dia dah berdegup-degup macam nak pecah dada dia. Dia lari naik tangga sekuat hati. Tapi setiap tingkap yang dia sampai, yang dia sampai tetap nombor 12. Dia terduduk dekat tangga tu menangis sebab takutlah tak boleh keluar. Tiba-tiba makcik jiran sebelah yang matanya berselaput tu muncul dekat atas tangga pegang sebiji lilin.
Amir, dia dah tutup jalan kau. Ikut cahaya ni, jangan pandang kiri kanan. Bila dia ikut cahaya lilin yang makcik tu, lilin makcik tu barulah dia sampai dekat pintu rumah dia dekat tingkat 13. Tapi masa dia nak masuk rumah, dia nampak satu lembaga hitam tinggi melangit tengah berdiri kaku je dekat hujung koridor yang gelap. Amir nekat nak pindah pada keesokan harinya. Tapi dia nak tahu apa sebenarnya yang ada kat dalam rumah ni. Dia tarik almari jati tu guna sekuat tenaga dia. Sampai lantai pun tercalar-calar lah dari dalam. Dekat belakang almari tu, dinding tu nampak lain macam. Ada kesan macam tampalan simen baru yang tak kemas. Dia ketuk-ketuk dinding tu. Bunyi dia kosong. Dia ambil tukul besi, dia pecahkan simen tu. Bila dinding tu runtuh, jatuh satu rangka manusia yang masih ada sisa-sisa rambut panjang. Rupanya flat tu pernah jadi tempat pembuangan mayat, pemujaan saka tuan rumah asal. Amir terduduk. Dia rasa macam nak muntah darah sebab bau busuk mayat tu tiba-tiba jadi kuat gila memenuhi ruang bilik tu. Dia nampak dekat leher rangka tu ada lilitan benang merah yang sama macam dekat paku tadi. Malam terakhir Amir dekat situ, ribut peti gila-gila dekat luar. Lampu satu blok terpadam. Dalam gelap gelita tu, bunyi almari pintu jati, bunyi dia terbuka sendiri dengan bunyi yang sangat kuat. Bam bunyi. Keluar satu lembaga hitam yang tingginya sampai nak cecah siling. Tangan dia panjang. Jari-jari dia nampak macam dahan pokok kering yang tajam. Benda tu mula merangkak-rangkak atas dinding, mengelilingi Amir yang tengah menggigil atas katil. Benda tu tak ada mata, cuma ada lubang hitam besar dekat mulut dia. Benda tu bisik guna suara pakcik tuan rumah tadi. Kau dah pecahkan rumah aku. Sekarang kau kena jadi rumah baru aku. Benda tu cengkam leher Amir dengan kuku tajam dia dan angkat Amir sampai kaki Amir tergantung tak cecah lantai. Masa Amir dah hampir sesak nafas, pintu rumah dia kena tendang sampai pecah. Makcik jiran sebelah masuk dengan seorang lelaki tua berpakaian jubah putih. Lelaki tu terus azan sekuat-kuat hati dia. Lembaga tu menjerit. Satu bunyi nyaring yang buat telinga Amir berdarah. Satu bilik tu rasa macam bergegar. Lelaki tu baling air yasin ke arah dinding yang pecah tu dan rangka tadi. Lembaga itu terus lesap jadi asap hitam yang sangat busuk. Makcik tu tarik Amir keluar dari bilik tu. Lari Amir, jangan pandang belakang lagi. Mereka lari turun tangga dalam gelap. Sambil dekat belakang mereka tu dengar bunyi benda tu mengamuk pecahkan semua perabot dalam rumah. Esoknya pihak polis datang. Bila mereka pecahkan lagi dinding tu, rupanya ada lagi beberapa rangka manusia yang disembunyikan. Tuan rumah asal tu rupa-rupanya memang pengamal ilmu hitam yang dah lama menghilang. Amir demam panas sebulan selepas kejadian tu. Dia asyik meracau, sebut pasal guli hitam. Sampai sekarang, kalau dia lalu kawasan Ceras, dia takkan pandang ke arah blok flat lama tu. Dia faham sekarang kenapa sewa tu RM150. Sebab harga tu bukan untuk bilik, tapi untuk nyawa.
Aku Abos. Jangan biar bayang-bayang korang berjalan sendiri. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.